Hai rakan-rakan, hari ini saya nak kongsi sikit pengalaman saya uji pandu kereta Toyota Yaris Cross Hybrid lah. Saya baru uji pandu kereta ni semalam. Dan saya dah pandu uji kereta yang biasa punya tu dah, kalau tak silap, dua kali lah. So saya nak kongsi sikit pengalaman saya. Dan pengalaman saya tu kalau nak berbanding dengan CX-5 yang saya sekarang pandu tu mungkin tak adil, atau CX-30 atau Honda HR-V mungkin tak sesuai. Tapi mungkin pengalaman saya lah, di antara dua model ni apa perbezaan dia, dan dia cukup power ke tak cukup power. So hari ni saya tak akan kongsi secara terperinci spek dia dari segi apa-apa ciri yang ditawarkan, sebab benda tu rakan-rakan boleh dapat daripada internet. Ada banyak video TikTok ke dia orang dah jelaskan secara terperinci ya. Untuk saya dua-dua kereta ni, walaupun nak berbanding dengan Corolla Cross tu, saya rasa dah cukup complete lah dari segi ciri-ciri keselamatan dia, ADAS dan sebagainya. Okay? Untuk saya, kalau kamu tak terlalu fokus sangat terhadap ciri-ciri dia, maksud saya tak terlalu terperinci lah. Semua kereta ni memang saya rasa best. Walaupun kalau nak berbanding dengan Vios yang hybrid versi ke, saya rasa memang kereta ni dah cukup lengkap lah. Tapi dari segi pemanduan, apa perbezaan dua kereta ni? So semasa saya memandu kereta Yaris Cross yang 1.5 biasa punya, saya rasa power dia memang cukup. Maksud dia bila saya tekan minyak, dia memang jalan kan. Tapi disebabkan kereta ni 1.1 tan, 1100 kg, dia agak berat. Dengan engine yang 1.5 ni, dia akan macam dia perlukan sikit masa untuk nak dapatkan kelajuan dia lah. So dia ada sikit nak cakap kesukaran, bukan dia sukar lah dia, tapi itulah dia ada had dia kan. Tapi memang begi. Dan dari segi suspension dia, dia tak selembut yang saya fikirkan. Dia body roll tu memang akan rakan rasa, memang ada, memang ketara. Sebab dengan harga ni, kita tak boleh berbanding dengan Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross tu memang saya rasa handling, bukan setakat handling, dia punya keselesaan kan, dari segi pemandu atau penumpang memang mantap. Memang saya rasa kereta tu berbaloi. Kalau nak fokus terhadap kereta Jepun Toyota, memang kereta tu berbaloi. Okay? Tapi kereta ni memang ada sikit keras dia dari segi suspension dia. Untuk saya lah, sebab kalau berbanding dengan CX-5 saya, memang ini kurang selesa lah. Walaupun berbanding dengan Corolla Cross ni memang tak boleh banding. Walaupun berbanding dengan Vios ni, suspension dia Vios lagi selesa. Tapi mengapa saya tak pergi beli Vios? Sebab Vios tu dekat belakang dia, sebagai penumpang yang ketinggian dia 1.7 lebih, tak sesuai. Memang tak sesuai. Ini lebih sesuai. Saya bawa anak saya sekali test drive kereta ni, dan dekat belakang dia cakap selesa saja. Okay, so apa perbezaan kereta yang 1.5 dengan 1.5 hybrid? Okay, bila saya memandu kereta ni, saya rasa dari segi power dia ada sikit saja, bukan ketara sangat, sikit saja kelebihan. Rasa macam kereta ni lebih responsif. Tapi bila tekan kuat, dia boleh pergi tapi bising. Itulah kekurangan dia. Dia lebih bising engine dia, sebab dia cuba nak dapatkan kuasa tu, so dia bising. Tapi dia boleh pergilah. Adakah terlalu ketara kedua-dua kereta ni dari segi power? Untuk saya tak sangat, sebab macam mana pun, walaupun dia ada motor kan, tapi kedua-dua ni bila tekan, rasa dia kamu masih akan rasa macam dia ada sikit
kekurangan lah. Jangan banding dengan 1.8. 1.8 Toyota Corolla Cross untuk saya memang best. Saya pun terperanjat sebab kakak saya ada 1.8 versi kan. Saya rasa okey saja, tapi 1.8 HUV untuk Toyota Corolla Cross memang best. Handling semua, keselesaan semua memang best. Memang sangat berbaloi lah kalau rakan-rakan ada budget. Go for the Cross Corolla 1.8 HUV. Memang sangat berbaloi sebab bini saya nak jimat duitkan dia. Chinese lah, kita Chinese ni memang suka jimat lah. Walaupun kadang-kala perbezaan dia tak terlalu ketara sangat, tapi masih nak jimat. So untuk saya cadangkan kalau nak jimat, kalau nak selesa, kalau nak kedudukan dia tinggi macam HUV tinggi, ini kereta dia HUV. Sebab dia nak jimat petrol juga, so HUV memang sesuai untuk dia. Okay, dari segi penumpang, bila you duduk dekat belakang, kereta ni yang HUV, kamu akan rasa dia lebih selesa. Sebab mengapa? Sebab dia lebih berat sikit. So penambahan berat sebanyak 100 kg tu akan buat kita rasa kereta tu lebih stabil. Itu ketara. Bila saya duduk dekat belakang, sebab bini saya test drive dulu, dia test drive saya dengan anak sulung saya duduk dekat belakang, seat dia selesa, boleh adjust angle sikit. So bila saya duduk dekat belakang, saya rasa kereta ni memang keselesaan dia lebih baik daripada kereta yang Toyota Yaris Cross 1.5 yang biasa punya versi. Sebab ada penambahan berat tu. Dan semasa saya memandu kereta tu, saya pun rasa kalau saya tak memandu secara gila, memercut, berhenti secara tiba-tiba, tengok bump pun pergi saja. Kan, kalau saya tak memandu gila macam tu, seperti cara saya memandu CX-5 saya lah. Tengok nak tunjuk CX-5 saya masih dekat depan parking. So hari ni nak menjemur kain. So dia sebenarnya selesa. Dia sebenarnya selesa kalau kita memandu dengan lambat, macam cara bini saya memandu lah. Lambat, relax, dia selesa, dia jimat petrol. So ini kelebihan versi HEV berbanding dengan versi biasa 1.5 Yaris Cross. So kalau rakan-rakan tanya saya, sebab ketara, perbezaan 10,000 ni memang ketara, tapi kepada mereka yang nak jimat petrol, nak dapat power yang lebih baik sikit, keselesaan lebih baik sikit, ini kereta dia lebih selesa, lebih power, pemanduan dia pun lebih sikit mantap. Kalau nak saya cuba ukurkan dari segi nombor tu, mungkin 10% lebih selesa. Tapi kalau memang rakan ada budget yang tinggi, Toyota Corolla Cross memang selesa. Guys, I honest, sebab saya dah pandu CX-5, so semasa saya memandu HEV versi Toyota Corolla Cross, saya pun terberanjat. Bestnya kereta ni selesa, handling dia pun tak terlalu jauh beza sangat berbanding dengan CX-5 saya. Tapi saya masih cinta CX-5 saya, so saya tak bercadang nak jual. Tapi ini kereta bini saya, so saya cadangkan dia beri sebuah kereta yang kecil sikit, selesa untuk dia, selesa untuk kedua-dua anak saya, dan juga jimat petrol. Dan dia banyak ciri-ciri keselamatan lengkap, cukup lengkap. Okey, itu pandangan saya terhadap kereta ni. Siapa yang sesuai untuk beli kereta ni, untuk tak kisahlah family man ke atau perempuan ke yang dia nak memandu secara cermat, dia nak jimat dari segi petrol, nak bergerak di dalam kawasan bandar saja, tak terlalu banyak highway sangat. Dia boleh highway, tapi kalau nak kereta yang highway, dia banyak highway kan, saya cadangkan beri kereta yang lebih berat sikit. Contohnya Proton, EMAS, PHEV, kereta tu lebih besar, lebih berat. I yakin kereta tu lebih selesa. Kalau rakan-rakan boleh terima lah jenama Proton kan, atau Cherry kan. Tapi ini kereta kepada mereka yang minat Toyota, nak kereta yang kecil, selesa, handling dia okey-okey, suspension dia okey-okey,
baik untuk pemandu penumpang, ni dia kereta dia memang best rakan-rakan. Okay, so bini saya dah confirm dia akan dapatkan kereta ni. So kena tunggulah sampai September, kereta baru mungkin boleh dapat. So selepas tu saya akan buat video secara terperinci review untuk Toyota Cross Yaris HEV ni. Okay, itu saja rakan-rakan. Bye.